Mencari biskut raya murah dan sedap? Jom aku bawa korang. Inilah dia Mek Buyung Kitchen. Buka aja pintu, korang tengoklah sendiri tu betapa banyaknya biskut raya. Gabungan biskut raya lama dan baru menggunakan premium buttercup. Untuk harga korang tengoklah sendiri tu memang sangat-sangat berbaloi. Kena datang, korang tengoklah sendiri. Okay, untuk pengetahuan semua, biskut raya di Mek Buyung Kitchen semuanya hormat Mek Buyung Kitchen sendiri punya produk. Kita tak ada ambil mana-mana kilang, mana-mana ejeng, kita tak ada. So, produk kita ada lebih 40 jenis. Tahun ni ada lebih 40 jenis. Premium, kita guna buttercup dan pure butter lah. Dan kita ada juga produk-produk vendor. Untuk korang yang mencari biskut-biskut raya, bolehlah datang ke Mek Buyung Kitchen, Prima Sarjana Kajang. Waktu operasi 9 pagi sampai 12 malam pada bulan puasa. Tapi kita rehat pukul 6.30 sampai 8.30 malam. Kita buka sampai last Ramadan. Tapi petang je. Malam tak ada dah. Malam tak ada dah. Last Ramadan. Buka balik? Buka balik raya yang ke-10. Raya yang ke-10 baru kita buka balik. Kita mengalu-alukan lah semua orang Kajang, orang Bangi, orang berdekatan. Kalau nak datang, nak rasa biskut hormat by Mek Buyung Kitchen, bolehlah datang ke kedai. Kalau nak rasa tester, kena datang malam tau, jangan datang sehari. Pelbagai warna, bentuk dan rasa, korang mesti pening punya nak pilih. Ini pula biskut raya favourite aku, kuih siput. Kena datang awal, takut stok biskut raya habis pula nanti. Berlokasi di Jalan Prima Sarjana 2/D, Taman Prima Sarjana Kajang. Dan lebih senang lagi, berhadapan dengan Subway Prima Sarjana Kajang. Marukurango pun ada, geng. Selain daripada tu, ada juga dessert ni Kalau kau nak berbuka puasa, boleh juga singgah sini. Macam biasa, geng, kita tinggal jejak dulu. Kita mulakan dengan kelapa cookies. Masuk aja ke dalam mulut, semua rasa. Rangup, masin, lemak. Biskut kacang ni pula mengimbau kuih raya dulu-dulu. Ini pula di antara biskut raya favourite aku. Tak nenas, percaya dalam mulut. Yang berdekatan apa tunggu lagi, geng? Boleh try.